Malam itu, Kasim menghadiri pengebumian jiran sebelah rumahnya, Pak Dolah, yang meninggal secara mengejut petang tadi. Disebabkan waktu sudah menghampiri maghrib, keluarga si mati membuat keputusan untuk terus kebumikan malam itu juga. Tanah perkuburan terletak di atas bukit. Jalannya curam dan berbatu. Hanya pelita dan lampu suluh menerangi perjalanan. Angin malam meniup lembut, tapi terasa seram. Bunyi cengkerik berselang dengan desiran dedaunan. Seolah-olah alam pun turut berkabung. Selesai pengebumian, jemaah mula beransur turun. Kasim antara yang terakhir menuruni bukit. Tiba-tiba, dia terasa tangannya dipegang kuat dari sisi. Terkejut, dia berpaling. Seorang perempuan tua, bertubuh kecil, berpakaian lusuh, berdiri di sebelahnya. "Jangan tinggal saya," katanya perlahan. Kasim tergamam. Nenek itu hanya tersenyum, tapi senyuman itu bukan menenangkan, sebaliknya menyeramkan. Matanya sayu, tapi kosong. "Nenek siapa? Dari mana tadi?" tanya Kasim, cuba bersikap tenang. Nenek itu diam, tapi genggamannya makin kuat. Kasim cuba mempercepat langkah, namun tangan tua itu masih kejap menggenggam, seolah-olah tak mahu dilepaskan. Degupan jantung Kasim semakin laju. Dia mula rasa tak sedap hati. Dalam kepala macam-macam. "Ini malam, dikubur, nenek ni muncul dari mana?" Kasim mula baca doa, ayat kursi, surah pendek. Tapi nenek itu tak hilang, malah makin kuat dia genggam. Peluh sejuk membasahi tengkuknya. Lutut Kasim menggigil. Dia hampir nak terkencing ketakutan. Langkahnya jadi laju, hampir berlari. Tapi tangan nenek itu masih menggenggam, nafasnya tercungap. Matanya liar mencari sesiapa saja. Sampai saja di bawah bukit, Kasim terdengar suara dua remaja perempuan. Abang, terima kasih sangat. Abang sudi pimpin nenek kami turun." Kasim terkeda. "Apa, nenek kamu?" "Ya," jawab salah seorang gadis itu sambil tersenyum. "Nenek memang takut nak turun bukit sorang-sorang. Tadi dia minta kami tunggu di bawah. Kami nampak abang bawa dia turun, syukur sangat." Kasim memandang semula ke arah nenek itu. Kali ini, senyumannya mesra, matanya bercahaya. Dia angguk perlahan. "Terima kasih, nak Tuhan berkati kamu." Kasim hanya mampu mengangguk, masih separuh percaya. Dadanya masih berdegup laju, tapi kini mula reda. Malam itu Kasim belajar satu perkara, kadang-kadang ketakutan kita